Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang kita berada di Mina dan di Maktab 112 untuk kita melihat progres persiapan untuk menyambut Zulfur Rahman di bumi Mina ni, insya-Allah. Dan Maktab 112 adalah disebut sebagai Maktab PMN, Maktab Perkhidmatan Masyair Naik Taraf. Antara apa yang specialnya di sini, dia sangat dekat dengan jamrat. Kita tengok sebelah sana. Okey, ini adalah bangunan jamrat, bangunan melontar. Itu lebih kurang daripada sana ke sini lebih kurang dalam 50 meter ada ya. 50 meter ke 100 meter lah, insya-Allah. Tu kita masuk dalam, insya-Allah. Okay, ini adalah laluan di Maktab 112 di Mina, insya-Allah. Okey, ini adalah sebuah kawasan rehat, ada air dan sebagainya, insya-Allah. Ini adalah kemah 3D, insya-Allah. Kedudukan 3D. Dia akan bagi sama kursi sama macam di Mina, di Arafah. Cuma di Mina ni agak special kerana dia bagi kursi massage chair. Dia ada heat, ada power mode, speed, dan satu kelebihan lah, dan juga selimut. Seperti biasa ada tempat letak luggage dan tempat letak barang. Masya-Allah, tabarakallah. Sedikit gambaran lah untuk jemaah-jemaah yang akan berada di sini. Ini ada untuk perempuan, itu perempuan. Insya-Allah. Baik, ini adalah bilik air. Dalam bilik air ini ini tempat uduk. Dan ini adalah toilet dia lah. Shower. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field.